Hai guys, what's up? Bukan salah match day, tapi hari ni kita ada special content sikit brought to you by Hyundai. Thank you Hyundai bagi kereta yang sangat selesa. Hari ni kita ada couple karaoke. Kau nak tahu dua player siapa dengan saya? Jom kita ambil dia orang sekarang. Let's go. Go. What's up boys? Hello. What's up je, duduk belakang je Belakang boleh. Seorang Hello. lagi, Muhammad. Sihat Sihat. Sihat korang Tutup pintu dulu, nak jalan. Macam mana nak jalan? Okey. Selesa tak? Sisa. Best tak naik kereta ni? Dapat free. Nampak free. Okay guys, kita dah keluar kat main road. So kita nak jalan-jalan, kita nak borak-borak. Lepas tu kita nak nyanyi. So korang ready Ready. So hari ni kita borak-borak santai-santai. Kita nyanyi santai-santai. Lepas tu kita pergi training. Cun. Baik. Okay, so kita start dengan segmen 1. Okay, segmen 1 ni saya nak borak pasal sukansi. Korang bawa balik dari sukansi kan. So macam mana experience Mat? Sukansi ni sukansi first dalam career lah. Daripada kecil dulu kita tengok waktu 2000, kita macam 2010 Betul. kat Indonesia. Time tu baru umur 5 tahun. And now dapat peluang main sukansi, gila siapa tak. Best lah feeling tu. Best gila. Faham? Manja pula Best. macam mana je Represent. masa feeling bila dapat keluar surat nama awak ada dalam tu. Ke memang dah expect lah nama ada? Tak, bagi saya sukansi ni tournament besar juga lah dekat apa ni, arena bola sepak ni. Betul. Bila dulu saya tengok sukansi ni dekat Seri Shah Alam. Okey. Time Aziz Nazri jadi goalkeeper tu. So bila saya dapat nama sukansi, perasaan saya bila sebulan, lebih kurang sebulan dekat sana, saya rasa macam teruja dengan gembira lah. Sebab yelah, tak semua orang dapat peluang macam ni. Faham apa ni, apa feeling masa nak main kan. Bila kita marching masuk padang kan kena nyanyi lagu Negaraku kan. So masa tu apa, macam ni perasaan awak Mat? Memang semua perasaan ada nervous, ada sikit gemuruh. Memang kita nak main untuk Malaysia kan dengan, tapi kita apa ni? Ya. Kita apa? Aduh. Manja. Macam mana feeling lepas dapat medal? Walaupun orang dapat cakap saya sebenarnya suruh diorang bawa medal tapi diorang tak bawa. Aduh, saya baru nak merasa Dah pegang balik medal. kampung Negeri Sembilan. Baru nak merasa pegang medal sukansi. So je, apa ni? Perasaan bila dapat medal walaupun orang cakap gangsa kan, tapi kita still contribute medal tu dekat contingent negara kan. Macam mana awak rasa? Penat lelah training semua, main game, dapat pingat? Alhamdulillah, sebab saya nak bawa pun pingat tu berat kan. So tak mampu nak tampung saya punya badan. Walaupun gangsa. Tapi itulah, lepas bila dapat pingat tu saya rasa bersyukur lah, hasil kerja keras semua. Orang cakap nampak lah ada kenangan lah kita boleh lihat kan. Dalam umur 20 boleh dapat lah. Alhamdulillah. Masa tu apa ni, perasaan mak ayah macam mana bila dapat? Mak ayah saya walaupun nombor 3 bangga gila. Bangga gila lah. Mak awak cakap apa? Mak saya cakap, Alhamdulillah Ikan. Bonda bangga dengan dia. Harry Dennis cakap apa kat awak Harry Dennis sebelum pergi game? Tak ada cakap apa. Okay, dah ready untuk first song Jadi Okay, first song ni korang yang pilih lagu ni. So korang kena nyanyi, okay? So nak tahu lagu apa, jom guys kita dengar. Dan lagu ni korang pilih tau. Lagu ni sebab saya hafal, saya patut saya pilih. Awak belanja? Awak tahu tak lagu ni? saya ikut dia. Dia yang pilih lagu. Okay, let's go. Ready boys? Allah Ya Rahim, Siapa lebih berkuasa? Ya Allah Betul-betul lah. Ya Rahim. Renungkan, adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita mengaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicaranya semua besar. Mendabik dada besar egonya.
Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam terbungkam, jiwa tak tenang, kalah dalam menang. Kalah dalam menang, hatimu takkan senang. Hey, aku bukan hipnotis, bukan juga ISIS, jauh sekali ekstremis. Aku hanya optimis, hidup syarat plot twist, sama macam Sarkis. Dengan Tuhanmu jangan pernah prejudis, yo. Dalam era penuh depresi, sebenarnya apa yang kau cari? Kononnya nak inspirasi, inspirasi. Tak perlu kau tercari-cari bermalam, tanya ilahi, beribu kali kau diingati deh, itu milki dahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita mengaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicaranya semua besar. Berdabik dada besar egonya, Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. hatinya hitam, kelam terbungkam, jiwa tak tenang, Kalah dalam menang. Kemari sini semua dengan ini cerita. Orang kita kata nak senang kena Sekarang banyak lagi. simpan duit, tapi Islam kata nak senang kena banyak keluarkan duit. Sedekah, amal jariah, senyumanmu itu juga satu dakwah. Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus dosa. Alright, macam saya sebenarnya nak berhenti awal lagi, tapi dia macam tak nak berhenti. Nyanyi dulu muzik belakang Well done, Tak pasal tahu tepuk kat sikit, tepuk sikit. Pasal well Sebab done, karaoke kan pasal. tak tahu dia punya tu. Faham dia tak keluar tu kan. Okay, kita teruskan kita punya perjalanan. Okay boys, kita dah masuk segmen tu. So sekarang kita orang nak borak pasal early days in football lah kan. Macam saya tahu korang dua start dengan AMD betul? Satu batch je? Satu batch. Okay, so memang macam mana korang mula-mula masuk AMD tu? Adakah korang plan nak masuk AMD ke, apply ke, macam mana? Sebelum AMD kita orang main Supermock dulu. Kita orang Okey. dapat kolak Supermock tu Darjah 6. SSM. Dia MSSM betul, Okey. MSSM. Lepas tu daripada MSSM dapat nama kot pergi Supermock. Kita orang kenal daripada Supermock Darjah 6 kat P Island. Lepas tu kita orang team sama lah, Cougars. Okey. Team Cougars. And habis Supermock dapat tawaran nak masuk AMD. Faham. So dapat tawaran tu takkan tak nak tolak Faham. kan. Masa manja pula, masa first time jumpa Muhammad, macam mana first impression Kita awak? orang First sebilik. impression, Oh, Sebilik. saya Ah. ingat dia ni bukan orang Malaysia. So saya macam terkejut dapat berkawan dengan Tak betul-betul lah. First impression awak tengok dia macam, dia ni power ke main bola ke, boleh main ke? Ataupun bila awak tengok macam, dia ni power gila ni. Tapi sebelum tu saya dah kenal manja lah. Ah. Kita orang main kelab-kelab, saya main kelab Pahang dulu, Rhino apa semua. Bila jumpa MBSA, so kita dah budak ni lagi. Masa tu korang lawan lah. lawan lah. Faham. So bila jumpa kat AMD tu macam mana? Rasa macam Ui, saya team dengan orang kata superstar Selangor ni. Siapa tak kenal? apa ni, masa tu bukan ada gelaran 3M? 3M. Siapa 3M tu? Saya Manja, Mat dengan Mok. Mok tu kat mana sekarang? Mok Selangor 2. Oh, Mok ada ke? Captain. Ada Michael lah. Ada Michael. Faham. So macam mana korang sekarang, macam korang start dengan second team kan? Sekarang korang dah kadang-kadang join first team, kadang-kadang second team. So macam mana korang membahagikan masa dan macam mana nak settle down? Bagi saya kalau player muda ni dia kena hard work lebih lah untuk dapatkan tempat dekat first team. Faham? So dari situ kalau training atas kita dapat kena belajar daripada senior-senior player sebab diorang lebih banyak experience kan. So situ lah kita kena belajar lebih. Saya rasa kalau training atas dia, kita dapat belajar macam lebih matang lah dengan main bola. Lepas tu kalau contoh kita tak dapat dalam list 18-20 pergi game, kita dapatkan minit bermain dekat bawah. Faham? Okay. Apa game paling best korang main kat AMD lah? Kenapa game tu? Yang korang ingat lah? Mat kena red card ke? Manja score winning goal ke lah? Game apa? Lawan Johor yang kita comeback sekejap. Jauh final dah. Comeback sekejap. Johor mana? Bila? Ada Johor mana? Johor yang lekuk skor free kick dah. Oh, tu bukan AMD. Bukan kat MD. Bukan salah. Itu Selangor Belia. Banyak sangat lah team Itu Selangor korang. Belia. Okay Kat lah MD last. pun kita ada lawan Johor juga. Ada kan? Friendly lah. Faham? Betul. Okay, kenapa korang pilih Selangor lepas AMD? Macam Mat kenapa? Saya pilih Selangor sebab saya rasa pembangunan Selangor baik lah bagi saya Manja? untuk player muda.
Satu dekat dengan family. Satu lagi dah tahu Selangor punya cara permainan macam mana semua. Faham dah awak orang Selangor betul lah. Kesian nak berbakti untuk Merah Kuning betul. Okay, jom guys, tanpa buang masa, kita layan lagu segmen 2. Ready Ready. Alright, let's go. Kenapa lagu ni? Favourite saya lepas keluar Ajak Rindu, saya dengar selalu kak. Faham. Tahu tak maksud lagu ni? Lagu Rindu ni sebenarnya deep sebenarnya. Rindu. Rindu. Okay, let's go. Nyanyi dulu Okay. Kenangan indah, mata bertamu, mempesona, menawan rindu. Seakan dunia menyebut namamu syahdu, dua menjadi satu. Sinar menjelma, Rupanya hijab mula terbuka, pandangan bertukar warna, membuatku gelap-gelap gelita. let's go ramai-ramai. Nada suara berdendang, memadam cahaya tenang. Kau menjejaki kemana saja tanpa ku undang. Bisikanmu menghalang, terpaanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Mantap boys. Clap sikit. Tapi sebelum tu kita sampai Penang lah ke ni? Belum sampai Penang. Oh, belum. Okay. Apa perasaan dah 10 minit naik kereta ni? Wih, selesa gila lah. Kalau Ni kalau pergi travel jauh ni, Jadi saya memang driver terbaik. begitu kan. Memang terbaik lah dengan kawan-kawan. Thank you India bagi kita orang kereta sangat selesa untuk kita orang buat konten hari ni. So jom tanpa buang masa kita terus ke segmen ketiga. Okay. Okay boys, kita dah masuk, kita nyanyi 2 lagu. Sekarang kita dah borak 2 segmen, sekarang kita masuk segmen ketiga lah. Segmen ni macam dunia hari ni lah, pasal kehidupan korang sekarang dengan Sangam MC. So Mat, dah berapa lama dengan Sangam MC? Start 2023. 2023 awak je? Sama. Sama Sama. So dah lebih kurang nak masuk tahun ketiga. Macam mana kehidupan awak di Selangor sekarang Mat? Saya rasa happy lah duduk kat sana. Dengan teammate and saya rasa suasana best lah. Faham. Awak macam dari kecil pula memang orang Selangor, tak keluar dari Selangor macam mana? Bagi saya tak ada masalah kot kat Selangor ni. Saya tutup mata pun boleh tahu dah kat mana. Itulah. Bagi saya happy lah duduk Selangor ni. Macam-macam ada. Faham, macam korang start dengan Piala MFL kan? Betul. Macam Piala MFL kan under 23 kan? Tapi korang macam baru 20, 19, 18 kan? 18. Masa tu kan, masa nak start tu, awal-awal tu, korang tak nervous ke? Macam mana macam Bagi betul aku saya- nak main dengan Selangor ni kan? Saya tak nervous sebab kita waktu kat AMD dulu pun waktu kita umur 16, kita dah lawan umur 23 waktu Piala Presiden. Dan kita dah adapt dengan benda tu. Lepas tu umur 18, kita orang dah rasa yakin lah boleh compete dengan 23 pun benda semua ni. Faham, macam manja awak pula kan sebagai seorang player muda, player kecil kan. Bila lawan player-player lebih berusia ni, diorang mesti main kasar-kasar sikit kan. So awak macam lebih rasa semangat nak tunjukkan diorang awak punya ability ke macam mana? Saya rasa lebih semangat untuk tunjuk apa yang saya ada lah. Lagi satu, atas sokongan coach dengan ibu bapa saya cakap badan kecil tak bukan berarti kau tak boleh main. Betul? So saya kuatkan semangat saya untuk tunjuk atas badan. Betul. Pernah tak awak macam awak nak pergi main bola ke apa tapi orang macam oh dia ni tak boleh main lah, badan dia kecil. Bukan saja main bola, kalau saya dekat luar pun ada orang jalan tengok saya Betul, badan kau kecil main bola. macam mana kau boleh main bola. Awak ada tak fikir macam tu kat dia? Tak ada pun. Apa ni, okay macam korang dah pernah agak ikut team pergi ACL kan, pergi Europe lah, pergi Asia. So macam mana feeling masa tu? Keluar list name squad, nak pergi ACL ada nama. Bangkok, kan? Macam mana? Ya, dengan umur Macam awak pun main kan, Shopee Cup awak dapat main kan, awak pre-assist Izwan, lepas tu Izwan tu assist Champions League tu. Champions League. Bangkok United. Betul. So macam mana awak
macam Momen Mak tu awak tak boleh. awak kena siap ni, kejap dia awak masuk. Macam mana Uish. masa tu awak rasa? Time tu jantung tu naik. Kena ready lah. Kena. Lepas tu bila buat pre-assist kat bagi Zuan tu, memang Lega. Lega tengok bola tu macam lepas kan. Aku pre-assist kan seri pula. Time tu draw kan. Time tu kita kena terus biji. Betul. Dan kita ni rasa macam penting sekejap Macam awak belanja macam mana walaupun awak tak berkesempatan untuk main lagi kan, tapi awak ikut team, semua dapat experience compare to player-player lain kan? Bagi saya, saya banyak tengok level liga luar dengan liga Malaysia ni. Bila Faham. tim luar lawan tim Selangor ni, tengok apa yang banding macam Beza. beza dia. So saya tengok intensity dia macam lebih laju daripada liga Malaysia ni. Faham. Rasa best lah tengok bola. Okey. Bila tim luar lawan tim Malaysia. Mat, macam awak siapa player senior Selangor FC yang awak look up lah, macam awak jadikan dia idola atau inspirasi? Noah Lin. Noah, sebab apa Noah, dia saya tengok dia betul-betul profesional, jaga diri apa benda semua. Faham. Macam awak je? No Rawab dia sebab? Sebab saya lebih kurang position dengan dia, tengok Mhm. dia bekerja, lari non-stop tu lah. Faham. Okey, menarik. So, tanpa buang masa, let's go. Kita nyanyi lagu terakhir sebab kita pun dah nak sampai kat Penang tadi, destinasi awak. Nak tahu lagu apa? Let's go boys. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Let's go. Harap-harap ni ada lirik. Siapa nyanyi dulu, awak dulu? Okay. Kenapa suka lagu ni? Santai kan? Dia punya music best. Betul? 10 tahun je lagu ni. 10 tahun dah. Tu 10 Kecil je tahun. awak masa tu. Okay, tahun. let's go. Yang coba kau jujur padaku, yang foto siapa di dompetmu, yang kok kamu diam begitu. Sayang, Stand by Mat. jawab atau aku pergi sayang. Ku tak mahu bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Mantap boys. Nak nyanyi lagi separuh lagi? Macam mana? Nak nyanyi separuh lagi? Okey. Pada nyanyi. Okey. Okay, sama-sama lah, sama-sama. Sama-sama. Last lah. Let's go. Yang jangan kira ku tak tahu, yang tak mudah kodohiku, yang tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Let's go. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Mantap bos. Clap sikit. Okay, kita dah selesai 3 lagu, 3 segmen. So sekarang kita dah sampai ke penghujung video lah. So last guys, harapan dengan ucapan awak untuk tahun ni. Saya untuk tahun ni tak minta banyak lah. Saya nak Sikit dapatkan banyak. saya nak minit permainan yang lebih. Saya kena kerja keras lagi. Lepas tu satu cup untuk Selangor lah. InsyaAllah, InsyaAllah, amin. insyaAllah. Awak Manja, harapan awak untuk tahun baru, tahun 2026. Harapan saya macam nak cakap dapat minute play yang
banyak dengan dapat bantu Selangor 2 capai kejuaraan di Liga Iwan. Mantap. Wish dekat fans yang tengok video ni. Pada fans semua, terus support kita orang. InsyaAllah kau akan buat terbaik. And datang, jangan lupa datang stadium untuk sama-sama support kita. Manja ada apa nak cakap kat fans? Untuk fans, teruskan support Selangor. Kalau bukan korang, siapa lagi nak support Selangor? Betul. So dekat sini satu hati, satu jiwa and satu Malaysia. Slogan ni. Baik, thank you boys, thank you Hyundai. Jangan lupa like dengan subscribe. Bye bye.